Pernah tak rasa hidup kita ni dah sampai dekat titik terendah dalam kehidupan? Jatuh terduduk, duit habis, maruah hilang, masa depan gelap. Kita rasa macam habislah aku, game over. Tengok saat paling rendah dalam hidup Nabi Musa AS sebelum Nabi jadi Rasul. Baginda terpaksa keluar daripada Mesir sehelai sepinggang nak selamatkan diri. Baginda musafir jauh ke Madian tanpa ada makanan, tempat tidur dan sorang-sorang. Tak ada siapa mau kenal baginda ni sebenarnya adalah putera kepada raja. Masa tu Nabi Musa tak minta duit, baginda tak minta tentera, baginda duduk dekat bawah pokok, tadah tangan dan mengadu satu doa ini: Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki yang Engkau berikan. Kata kunci dia faqir. Nabi Musa mengaku baginda fakir dan sangat perlukan pertolongan Allah. Baginda letakkan pergantungannya, penyerahannya total 100% pada Allah, dan Allah terus hantarkan kepada Nabi Musa jodoh, terus bagi kerja, dan akhirnya Allah angkat Nabi Musa jadi Rasul. Ingat pesan ni, jatuh terduduk itu biasa sebagai manusia. Yang luar biasa ialah bila kita sujud dan bangkit semula. Dan bila kita mengaku kita ni fakir, tak ada apa-apa, Allah akan bagi sekali.